Kalau kita tabur, boleh tabur, tapi kalau untuk canvas tak sesuai sebab nanti dia akan makan canvas punya ni. Hello, hai, Assalamualaikum, bersama dengan Ajay lagi. So hari ni video yang ringkas, Ajay nak tunjukkan macam mana Ajay cara Ajay nak jernihkan kolam ni menggunakan klorin ni. So klorin ni, siapa-siapa yang ada kolam canvas macam Ajay, kolam canvas lah. So dia ada banyak cara tau untuk kita nak bersihkan kolam. So sekarang ni kita nak jernihkan, betul-betul nak bagi air kolam ni cantik, menarik, tertarik. So kita gunakan klorin ni. Ini klorin yang Ajay gunakan. So Ajay tunjukkan contoh macam mana cara Ajay nak bancuh. Paling senang. Kalau kita tabur, boleh tabur, tapi kalau untuk canvas tak sesuai sebab nanti dia akan makan canvas punya ni. So jom kita tengok, Ajay tunjukkan contoh dia. Okey, ini cara yang paling senang dan praktikal. Kita sediakan dua bekas ataupun dua baldi kecil ni. Lepas tu kita masukkanlah klorin. So anggaran yang Ajay punya klorin yang Ajay letak ni, kalau kita untuk nak buat shock punya kolam, nak bagi betul-betul jernih, nak hilangkan lumut apa semua, so Ajay letak lebih kurang dalam 10 lah, 10 ataupun 9 sudu macam tu. Kita buat seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tengok pada keadaan air lah. So cara dia, kita dah isi klorin yang kita nak masuk, lepas tu kita ambil air daripada air kolam ni, and then kita kena kacau bagi dia sebati dulu. So kalau dia tak sebati, nanti yang partikel-partikel tu dia akan jatuh dekat bawah kolam. So yang itu yang akan menyebabkan kolam akan jadi pudar. Yang itu jadi tak cantik lah. So yang ini nampak tak? So bila kita kena hilangkan yang bintik-bintik apa, biji-biji klorin ni semua kita kena hilangkan. Kita kacau, lepas kacau-kacau dalam beberapa minit lah, bagilah masa sikit untuk kita kacau. Dah larut, lepas tu kita akan taburkan klorin ni seluruh kolam. So untuk cara yang paling senang macam ni, bila kita on pump besar, Ajay ada buat satu lagi pump tau, yang ini kan. So dia akan sekelitkan air klorin ni kepada satu kolam penuh ni. So tak payahlah kita tabur keliling dah. So tengok ni, Ajay tunjuk contoh. Nampak tak? So dia ada beza tau, air klorin ni memang sebenarnya pekat tau. Kalau ikut 10 ni 10 sudu ni memang pekat lah. So ada lagi kan yang sedak-sedak tu kan, sedak-sedak tu pun kita kacau juga. So kita kacau sampai dia hilang juga. Lepas tu baru kita masukkan. Okey, lepas tu sementara ni kita on kan pump. So bila on pump ni, nampak tak? So air tu dia akan pusing. So dia akan pusing keseluruhan pump yang ada ni supaya klorin tu tersebar. Okey, so itu saja cara yang paling senang untuk kita nak bancuh klorin. Lepas tu kita bagi je pump yang Ajay buat tu, kita runningkan secara keseluruhan. So siapa-siapa yang nak beli, boleh check dekat link kat bawah. Kalau lah kata nak tahu macam mana Ajay punya sistem pump ni, follow Ajay. Ajay akan buat video for the next. Ataupun ada apa-apa soalan, bolehlah cari Ajay. Jumpa lagi, cari bye. Assalamualaikum.